Pernah dengar tak lagu ni? Lagu ni macam Arab sikit. Kalau tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan memang minat P. Ramlee lah. Okey, kita cuba. Salam, namaste. Terima kasih join OSIS. Terpupu di kalbu kena simpulmu. Terpupu di kalbu kena senyum simpulmu. Kemana di mana kini kau berada, alangkah gelisah bergelora. Kenapa mengapa petikan di dada, menjerit asmara bergelora. Pernah dengar lagu ni? Siapa tak suka tenang bila na. Macam itulah lagu ni. Okey, kita nyanyi lagu lain lah ya. Muzik dia tak berapa jelas lah tuan-tuan. Ni lah ya. Ana jembatan itu dalam gua lah. Itu harta itu Ahmad Aldab yang punya lah. Surya bila tiba membawa cahaya, kecil yang menyanyi sambil membawa kendi menuju tempat mandi, membasuh dan mencuci. Surya bila tiba dan membawa cahaya, senang hati pemuda sama-sama bekerja, mencangkul dan membaca, tidak membuang masa. Anak kira tiada terkira, pagi petang kambing dijaga, jantan ada betina pun ada, makan gaji jadi gumbala, pergi senang peduli apa, kambing banyak tauke punya. Surya bila tiba dan membawa cahaya, ada yang menyanyi sambil membawa kendi menuju tempat mandi, membasuh dan mencuci. Surya bila tiba dan membawa cahaya, senang hati pemuda sama-sama bekerja, membasuh dan membaca, tidak membuang masa. Tak ada pelus, tak menjadi apa, padang pasir, opis bercarana, pion rana, kerani pun ana, menijir kuli ana sapu semua, manis mulut
tentang gelapnya miskin ada hati kaya surya bila tiba dan membawa cahaya menyinari sambil membawa sendi. Bila nak dapat 100,000 lah ente. Tolonglah sama Aina. 100,000 boleh? Bateri dah tak habis lah. Tolonglah. 100,000. Ini lagu last. Mudah-mudahan boleh dapat 100,000 ya. 100,000. Sikit lagi tu. Lagi 20,000 lagi. Boleh ya? Come on. Boleh. Di pinggiran. Di pinggiran air terjun bawa berimbun lagu dan pantun khususun. Wahai gelang susah menyebabkan hidup tersiksa. Okey, terimalah lagu penutup pada malam ini. Harap-harap boleh dapat 100,000 lah ya. Tadi mana sudah nyanyi lah cik. Wahai adik, jangan merajuk. Maafkan kami sibuk jawab. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela kena ketuk. Dung jayang jinado. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Wahai adik, tak mau maafkan. Kami tindakan umat. Salah. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung jayang jinado. Wahai saudari, maafkan kami. Dah mengantuk. Maafkan kami. 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 Maaf. Berapa punya banyak maaf dah. Ya tak ya dah. Orang tuan nak tidur lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, lagi sikit lagi nak dapat 100,000. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang menonton. Cuma kereta api je tak lalu daripada tadi. Kenapa kereta api ada landasan rosak? Tuan-tuan dah nak dapat 100,000 dah. Baiklah. Esok medan kira Fikro kawasan kilang makan. Okeylah. Ini satu lagu penutup. Apa guna bersuami muda? Suami muda banyak girlfriendnya. Lebih baik bersuami pula. Pernah dengar tak lagu tu? Saya pun dah lama tak ingat lagu ni. Kalau salah jangan marah. Apa guna bersuami muda? Yang di hati, di mata. Apa dah salah lah. Dalam hati, pisau selalu. Kena was-was dan cemburu. Suami muda banyak girlfriendnya. Selalu lupa kewajipannya. Cukup bulan habis uang dikeliling pinggang penuh dengan hutang. Lebih baik bersuami tua. Senang di hati sentiasa. Suami tua cukup sabar. Hati anda kan berdebar. Untuk keperluan rumah tangga, hidup anda selalu aman kerana ia tua banyak pengalaman. Ramli yang buat lagu ni tau. Pernah dengar lagu ni? Lagu ni jarang saya nyanyi. Okeylah, lagu penutup lah tuan-tuan. Sementara kita tunggukan 100,000 tu. Okey, lagu penutup lah. Terima kasih, tak pernah nanti boleh dengar lagu tu. Tajuk dia suami apa? Suami tua. Apa guna bersuami muda, tajuk dia. Tak puas mata memandang, tak puas mata memandang.
ku bilang, itulah tanda aku sayang. Lelaki pandai berkata, jadi kau tak percaya. Dah tentu ibu belaka, maksudmu terang lain dada. Bukan itu maksudku, salah sangkamu. Lagi-lagi kau goda, aku tak mudah menerima. Hai, tak puas mata memandang, nantilah aku masih bimbang. Baiklah kalau begitu, aku menunggu jawabanmu. Oi, terima kasih. 100,000. Pernah dengar tak lagu ni? Terpuas mata memandang, jangan suka semberang. Jikalau tidak percaya, ambillah dana, dada. Lelaki memang begitu, sangki tega maksudku. Dah tentu itu hajatmu, lagi-lagi kau goda aku. Jadi kalau begitu pasti tak jadi. Janganlah putus asa, tak bolehkah aku mencoba? Hoi, tak puas mata memandang, tak puas hati menanti. Marilah abadi tunggu, kau dan aku sama setuju.